Ini pokok rambutan yang saya tanam sendiri. Sama dengan hak ni. Bini saya tanam. Rambutan yang saya tanam sendiri ni dah berbuah. Yang ni nampak. Ini rambutan hasil tangan saya sendiri. Nampak tangan saya memang sejuk berbanding dengan tangan bini saya yang memang panas dan tak berbuah. Tengok saya ni, besar gitu semua ni. Semua ada buah, tengok. Wow. Baru ni. Dia ada. Baru 3 tahun. Nah, itulah. Bila tangan kita sejuk, orang yang tidak kedekut. Jadi buah pun tidak kedekut pada kita. Jadi saya bukan nak kata bini saya kedekut. Tapi adalah ciri-ciri itu sikit. Hehehe. Ini tangan, kalau tangan sejuk, tangan saya ni memang buah lah. Ini ada buah lagi. Banyak buah. Buah pakai atas tanah. Ni buah-buah. Ni buah. Ni bunga ada buah. Buah ada bunga. Semua leher ada buah. Tengok. Agak-agak hal lain jadi. Pokok kari. Ini pokok teh tanah belakang semua ada, nanah ada. Bunga gate warna pink ya. Ayah nak cari bunga gate warna pink. Ini bunga gate warna pink. Ini saya tanam sendiri. Ini tangan saya sendiri tanam ini. Gate berwarna pink. Pohon. Tak ambil. Jual ni mahal ni. Ini dia. Bunga gantang. Berwarna pink cantik. Wow, cantik. Wow, cantik. Sangat cantik. Cantik. Ini pokok bisa saya tanam sendiri. Pokok ini saya tanam sendiri. Ada pokok durian duri hitam. Ini duri hitam. Sepohong lagi duri hitam, tapi dia jadi beg ni, beg daun dia sebelah. Ini sebab kejadian ni kerana sini angin yang begitu kuat, kadang-kadang ada ribut yang berterusan. Asal saja petai saja ada angin, maka dia jadi sebelah macam ni. Jadi sebelah macam ni. Sebelah ni tak ada dahan. Dahan semua pergi ke belakang. Ini dia. Sebabkan kawasan yang berangin. Dia pun condong ke sebelah belakang sana. Ini pun sama juga. Daun dia sebelah sini nampak cenderung ke belakang. Dia cenderung ke belakang. Begitu juga dengan yang ni. Ini usia dia dalam 2 tahun setengah. Sebelah depan tu macam tak ada daun lah. Dahan dia pergi ke belakang sebab tiupan angin yang begitu kuat kawasan ni. Kita boleh nampak buah dia dah semakin membesar dah. Buah dia adalah 30 biji yang boleh buat makan. Itu dia. Duri hitam yang begitu subur setakat ni, agak-agak subur lah. Duri hitam ni, daun yang begitu cukup wajar ni. Dan ada satu lagi duri hitam
hitam ni patah. Itu patah disebabkan oleh pisang yang tumbang juga ni. Agak-agak dia jadi tinggi lah. Sekarang ni jadi renek sikit. Ni pisang. Okey, ada apa? Ni rambutan gading. Rambutan gading. Kita ada buah ciku, pokok ciku ni. Ada 2 pohon pokok ciku. Ni dia satu lagi pohon musang, bukan musang, pohon durian black tongue ataupun duri hitam. Kita lihat. Doakanlah semoga dia boleh besar. Ni untuk keluarga makan lah. Lebih itu kita boleh jual lah. Sikit saja dalam 10 pohon, 11 pohon gitulah. Kita ada lada-lada. Ada kampung. Ini ada pokok rambutan. Di pokok rambutan. Ini ada satu lagi pokok pisang kena tiup angin, tombek dah. Okey. Inilah. Ni ada lada petai tadi. Ini semua adalah penak lelah. Okey, tin ampalah. Macam-macam ada tanah. Macam-macam ada. Saya nak sebut nama pun. Ni saya burung lah. Burung berterbangan di udara pada waktu petai gini. Nampak? Kalau ikan, ada ikan ni, tilapia. Tu ada rumah untuk lihat, rumah kebun. Saya mari ni kerana disuruh oleh bini untuk mengambil pisang dia. Ni ada pokok 5 kat dia tanah. Ada anak putih kat tu. Tu ya anak putih. Ni ustaz kat tepi tanah. Banyaklah. Nyamuk, banyak nyamuk. Ini pisang dia. Ini ada tebu. Macet tanah. Tebu. Itu dia. Lihat suasana di kebun saya ni. Itu Bukit Sepadan dengan Siam.